Nabi ada sebuah cerita Nabi nak share dengan hampa hari ni. Kisah dia pernah berlaku dekat butik Nabil dulu. Satu hari Nabi dapat panggilan daripada customer Nabil. Dia telefon kat Nabil. "Hai Nabil," dia kata. "Hai," dia kata. "Hampa semalam tak ada kat butik ke?" Tu Nabi kata kat dia, "Ada kat butik. Kemarin cuti. Mana kami buka butik." "Hai, kami pi lah butik hampa semalam," dia kata. "Kami pi, pintu buka semua macam biasa, lampu semua on. Daripada tu kami buka pintu, kami nampak ada staff hampa mai sambut kami. Lepas tu kami nak cari baju. Daripada tu sat. Hampa, biar betul. Aku cuti kemarin. Macam mana boleh ada orang pula buka butik aku?" "Ish, tak tahulah Nabil. Hampa cakap macam ni kami rasa seram lah." Dia kata macam tu. "Memang ada lah semalam staff hampa pakai tudung kecil-kecil badan. Dia layan kami. Kami kata kat dia kami nak baju pengantin untuk akad nikah. Lepas tu dia kata kat kami, apilah cari dekat almari yang nombor 3 tu." Dia kata, "Situ semua baju akad nikah." Kami pun pilih-pilih lah baju akad nikah. Tapi kan staff hampa tak cakap banyak tau. Kami nak serah duit kemarin. Tapi dia kata, tak apalah. Dia kata, pilih dulu. Dia kata. Lepas daripada tu, nanti nak serah duit ke apa semua, serah kat bos. Dia kata macam tu. Lepas tu, kami pun tak apalah. Kami pilih lah baju. Lepas daripada tu, pilih-pilih baju. Kami kata, confirm baju ni. Dia kata macam tu. Lepas tu, dia kata kat kami, nanti hampa, dia kata, "Cik boleh serah duit semua dekat bos." Dia kata, "Tunggu nanti bos mai butik esok." Dia kata macam tu. Yang penting baju kami dah tanda dah. Yang ni baju hampa. Jangan risau nak." Dia kata macam tu je kat kami. Lepas tu kami pun balik lah. Lepas tu aku pun macam cuak tau. Aku kata, hampa ni biar betul kata. Semalam butik Nabi cuti, tak buka. Siapa yang layan hampa? Loh Nabil, siapa layan kami Nabil? Siapa dia? Kami tak tahu siapa dia. Yang penting memang semalam ada staff hampa layan kami. Kata macam tu. Lepas tu Nabi pun macam duk fikir sampai ke hari ni. Kejadian tu berlaku sekali tu je. Sampai Nabi dah buka butik sampai sekarang ni dah dekat 30 tahun dah. Sekali tu je berlaku benda macam tu. And then Nabi pun pergi lah butik. Nabi check lah kan keadaan butik kan. Adalah staff Nabi buka butik dulu awal-awal pagi dua esok tu. Lepas tu Nabi pergi lah check kawasan butik Nabi tu. Adakah baju yang dia pilih tu? Daripada tu ada tanda. Ada tanda, ada nama customer tu. Ada tanda, ada nama customer yang telefon kat aku tu yang kata dia dah pilih dah baju. Jadi hari ni dia nak main serah duit semua untuk yang dia pilih baju tu. Supaya tak pergi kat tangan orang lain. Aku tengok macam tu, aku terbeliak biji mata, aku terkejut. Aku tak kata apa. Customer tu main tanya aku tau. Hari tu lah masa dia nak serah duit tu. Dia kata, "Nabil, kemarin siapa dia Nabil?" Dia kata, "Okey Sana, aku buat kena panggil staff-staff aku keluar. Yang mana jaga butik kan. Mana satu? Apa tunjuk mana satu?" Lepas tu customer aku kata, "Tak ada pun," dia kata. "Yang orang kemarin tu," dia kata, "tak ada pun," dia kata. Lepas tu aku pun terdiam. Aku tengok dia, dia tengok aku. Tu aku macam tak mau fikir tau. Kata tak apalah hampa. Lupakan sajalah. Just anggap kata itu adalah rezeki hang dan rezeki aku. Settle kerja. Misteri kan? Memang hampa bila dengar cerita ni hampa akan rasa macam tak percaya. Tapi ini adalah betul-betul dan benar-benar berlaku ya.